Sekarang ni kita dah nampak dengan jelas impact dia bila kau masuk ke game baru, kau terus tak tunggu lama, letak je Olise tu dekat number 10. Aku agree. Dan sebab apa tau, aku suka nilai seseorang player macam Olise dengan Dembele ni daripada segi bukan goal scoring saja, tapi cara dia sumbat ataupun output dia kepada Mbappe tu. Sebab kita kena ingat selepas daripada era Pogba, selepas daripada zaman-zaman Griezmann dan sebagainya, ini adalah cara terbaik ataupun peluang terbaik untuk France guna Olise dan Dembele tu dengan cara macam gitu. Okay. Dan aku suka nak cakap pasal benda ni. Aku kredit gila pada Dembele tu. Sebab apa tau, Dembele tu pemenang Ballon d'Or. Dembele adalah pemenang UCL 2 season straight. Exactly. Tapi dia mampu reducekan dia punya ego. Dia boleh sebiji bagi pada Mbappe. Dia fit Mbappe dan dia utamakan France dalam this World Cup. Because he's not that kind of player. He's not the kind of player yang nak credit all for himself. That's why. Kau tengok peranan dia dalam team PSG pun, dia tak pernah declare diri dia as the main star pun. Walaupun kita menganggap dia macam tu dan kita dah nobatkan dia sebagai Ballon d'Or winner last season kan. And dengan kata kalau France menang World Cup kali ni pun akan ada persoalan. Betul. Sama ada dia harus menang atau tak. Walaupun Mbappe kemungkinan besar akan mencabar untuk golden boot dan sebagainya kan. Cuma Ben, sorry aku potong. Kalau kata pada kau lah kan, peranan Dembele sekarang ni sebenarnya memudahkan kerja Mbappe. Kalau kata France menang, siapa sebenarnya patut mendapat full credit? This is where it's tricky. Sebab dalam Piala Dunia yang semua striker tengah score sekarang, kalau kau tengok Harry Kane punya performance, kalau mungkin lawan Ghana tu sampah lah kan. Kalau kau ambil kira yang sebelum-sebelum, even Cristiano Ronaldo has arrived bro. Messi, Haaland, Mbappe, people are talking about the goal scorers and kau tak boleh stop benda tu sebab orang akan tetap letakkan dorang ni on par on that. Sebab yelah the whole conversation is kita tak sangka Piala Dunia ni kita masih Ronaldo. Sepatutnya tak kan, sepatutnya lebih kepada Haaland, Mbappe apa semua, tapi dorang ni pun perform pada waktu yang sama. So benda tu highlight spotlight kat dorang. Tapi aku rasa nak kata unsung hero tak, sebab orang sedar juga peranan yang dimainkan oleh Dembele, assist yang dilakukan oleh Olise, 2 assist dalam game lawan Iraq. Kita nampak benda tu. Cuma aku rasa hype level dia tak sama macam hype level dia lain. Kita tak boleh buat apa. Tak, itu benda tu tak boleh nak. So kau tak rasa ke bro Hans, kalau sorry potong kau. Boleh. Kau tak rasa ke kalau France menang the World Cup, and Mbappe is the top scorer of the World Cup and Golden Boot, walau apa pun form dia dengan Real Madrid, kau tak rasa kan akan ada satu perbualan yang orang akan kata Dembele tak layak sebenarnya menang Ballon d'Or walaupun dia menang World Cup dan menang Champions League?